ada cerita hang pun tahu dalam Yelah. 2 bulan lepas ada orang komplain kata kita ni buat operation sebab kita buat operation banyak. Orang tak boleh percaya yang kita ni sebenarnya boleh buat operation itu dalam masa yang singkat. Kita boleh habiskan sebanyak operation itu dan alhamdulillah semua berjaya. Yelah. Dia buat tuduhan mengatakan macam doktor tak buat operation tu. Correct. Tuduhan dia seolah-olah kita membawa patient ke dalam bilik bedah. Lepas itu kita tidurkan patient, kita bangunkan balik dan kita keluarkan saja, tak buat operation. Hai, Assalamualaikum, kembali lagi dalam Relax Lu Podcast season yang kedua, guys. Dah lama sangat kita tak buat podcast kan. So kita kembali balik dengan season 2 episod 1. So macam biasalah, yang lain tak bukan, yang bersama kita hari ni adalah dengan Dr. Ghafur kita sendirilah. Okey. Woi doktor, baju baru, spek baru doktor. Macam mana doktor? Apa khabar doktor? Sihat doktor? Alhamdulillah. Okey, thank you Adli. Apa khabar? Okey no? Oi, banyak cerita ya doktor. Sekarang ni doktor banyak travel dah ya. Yalah, Sana sini dengar cerita, oi tak berhenti-berhenti ya. Yalah, kita kelip mata dah habis season 1 Oh, betul. Dah episod 20 kita masuk season 2 pula. Cepatlah. tak sangka yang kita boleh hidup selama satu season. Satu Ini season. dah season 2, studio pun dah baru. Studio baru lah. Barang-barang, kamera baru, mic baru. Kita pun dah ada standard sikit dah sekarang. Orang pun dah mula dengar. Betul. So, Alhamdulillah elok lah. Okay. Cermin mata pun bukan cermin mata biasa tu doktor ya. Ni boleh spice sikit. Okey doktor. So kita kembalilah dengan segmen kita. Sebenarnya segmen kita ni macam panas sikit lah berkenaan dengan lebih kurang KKM lah doktor. Yalah. So saya dengar cerita ada sekarang ni masalah waiting time lambat yang terjadi kat hospital. Apa sebenarnya jadi tu doktor sebenarnya? So memang waiting time di hospital kerajaan memang secara klasik memang lama, semua orang tahulah. Tetapi dia bukannya semua jabatan. Masa aku kerja kat KKM dulu, ada jabatan yang waiting time dia lambat, tetapi ada je jabatan yang waiting time dia cepat. Dan of course dulu banyak yang rakyat-rakyat biasa depa tahu yang wujud sistem kabel ni tau. Bermaksud kalau hang ada kawan dalam klinik ke, nurse ke, ada kawan doktor ke, dapat appointment cepat. Kalau hang tak ada kawan, dapat appointment lambat lah. Dululah. Tapi sekarang ada kawan, tak ada kawan, lambat juga. So itu beza dia lah. So baru-baru ni kita dekat Kurus ni di Ipoh kan. Kita kan banyak ada patient kat Kurus kat Ipoh. Betul. So kita kan banyak kadang-kadang perlu refer kepada hospital-hospital lain. So kita ada telefon satu hospital di Perak ni untuk dapat temu janji untuk masalah jantung. Dan temu janji dia setahun tau. Bayangkan patient datang hari ni, dia bertemu janji jumpa doktor pakar setahun. So saya sendiri pun ada pengalaman benda ni. So saya pun rasa yang isu ni jadi benda real lah, bukannya benda yang main-main tau. Bermaksud untuk saya dapatkan appointment pun untuk patient saya pun setahun. Bayangkan orang biasa tak tahu berapa lama. Dan bila saya tanya lebih berkenaan dengan perkara ni, memang dia orang kata memang masalah dia betul. Bermaksud bukannya kita main-main je, memang benda ni nyata dan betul, dan memang appointment mengambil masa selama tu lah. So kenapa begitu lama appointment dia? Pertama sekali kena tahu bahawa sekarang ada satu orang kata macam exodus ni macam penghijraan doktor pakar daripada kerajaan ke swasta. Dia macam ramai-ramai keluar sekali. Dulu diorang memang tak nak kerja dekat hospital kerajaan tau. Diorang memang nak kerja dekat hospital swasta. Lebih mudah lah. Correct. Dulu time aku kan, kalau kau nak tengok contohnya doktor baru yang masuk ke swasta, kau tengok dekat Facebook, kau tengok dekat Instagram ke mana-mana social media, hospital private tu dia akan kata congratulations, onboarding specialist baru. Benda ni akan berlaku kan mungkin sekali sebulan lah. Sekarang hari-hari ada. So bermaksud
penghijraan doktor daripada kerajaan kepada swasta semakin banyak. So nak kata isu gaji saja aku rasa bukan lah. Aku rasa besar kemungkinan ada faktor lain yang menolak mereka kepada sektor swasta ni. Betul. Dan aku rasa faktor lain tu adalah pertama sekali beban kerja. Yang kedua, banyak masalah komplain tau. Bila orang komplain, orang dalaman, doktor sendiri komplain ke atas doktor, misi komplain ke atas doktor. Ini tak termasuk patient komplain tau. Menggunakan saya dengar si spa ke apa ke. Yang ini menyebabkan banyak orang jadi frust. Jadi kerajaan dia menyediakan banyak tempat untuk orang komplain tau. So dia orang macam jadi pok-pok kroni-kroni lah dalam tu doktor. So dia orang jadi tempat-tempat komplain. Jadi orang yang kena komplain ni dia ada kerja kuat, gaji pun tak banyak, kena komplain lagi. Yalah. Baik dia belah kerja dekat tempat swasta je. Sebab tu jadi banyak sekarang klinik swasta je doktor. Kalau hang komplain dekat hospital swasta bukan semudah tu Betul. Bukan semudah. Contohnya kalau hang tak puas hati dengan doktor ABC kau nak komplain balik hospital, kau komplain, hospital tu akan tanya doktor ABC, kalau depa nampak macam benda tu remeh atau tak munasabah, hospital tu akan buang komplain tu je. Betul. Tapi kerajaan kalau hang komplain dekat si spa ke, hang komplain dekat mana-mana, dia akan siasat tau. Bila depa siasat memang dengan penuh integriti. Ini depa buat betul. Kalau komplain memang kerajaan akan buat betul lah. Kita pun kena komplain komplain yang bodoh-bodoh, yang tak munasabah, kita kena komplain dan ada orang siasat kita dan kita pun pelik, kenapa kau siasat benda ni macam tak logik macam tak ada benda lain nak buat. Ada cerita hang pun tahu dalam 2 bulan lepas ada orang komplain kata kita ni buat operation, sebab kita buat operation banyak. Orang tak boleh percaya yang kita ni sebenarnya boleh buat operation itu dalam masa yang singkat. Kita boleh habiskan sebanyak operation itu dan alhamdulillah semua berjaya. Yalah. Dia buat tuduhan mengatakan macam doktor tak buat operation tu. Correct. Tuduhan dia seolah-olah kita membawa patient ke dalam bilik bedah, lepas itu kita tidurkan patient, kita bangunkan balik dan kita keluarkan saja, tak buat operation. Itu tuduhan dia. Yalah. Tak logik Yalah, tak logik lah tu. Sebab pertama sekali ada luka, yang kedua patient tu baik, dia sihat, dia kurus. Yang ketiga memang kita buat operation. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang palsu. Kalau lah katakan tuduhan ni mai ke hospital swasta, mereka akan tengok, mereka kata ini tuduhan bodoh ni, kita tak payah siasat, buang je. Tapi untuk kita, mereka mai interview, ambil gambar, siasat, macam kita penjenayah. Aku pun kena interview, staff kena interview, mereka mai check. Tu aku kata memang kalau kena komplain, mereka memang suka main siasat. So doktor yang kena komplain dekat kerajaan, mereka pun senang frust. Aku rasa bukan duit. Aku serius rasa bukan duit. Sebab aku rasa banyak kena komplain. Aku rasa duit ni merupakan satu faktor yang sebenarnya yang kedua, ketiga, keempat saja. Aku rasa the reason why they leave is kena komplain dengan depa frust dengan bos-bos depa ni. Betul lah. Kadang dah buat kerja, dia orang dah buat kerja, mungkin dia dah buat kerja elok tapi tetap kena komplain juga. Correct. So aku rasa depa memang suka depa yang komplain jadi isu lah. So ya, kira itulah jadi sebab-sebab punca terjadi yang bully dekat dalam KKM ni doktor. Correct. So sekarang bully ni di KKM, masa aku pun dah wujud, masa time bapa aku pun dah wujud bully dalam KKM. Time bapa aku, time aku berbeza bully dia. Time bapa aku bully dia, of course aku boleh bagi penerangan dari segi pembedahan lah. Kau tahu baru-baru ni ada podcast dekat KL yang ada depa jemput seorang surgeon untuk datang podcast dia. So surgeon ni pun dia terang lah struggle hidup dia jadi pakar bedah, dan dia bagaimana dia jadi seorang surgeon dengan susahnya. Kita semua ada pengalaman tu lah. Betul lah. Tiba-tiba naik satu komen dalam Facebook mengatakan bahawa dia, mamak ni houseman dia tau. Mamak ni kata, kau cerita macam kau ni mulia sangat. Kau cerita macam kau ni hebat sangat. Kau susah jadi seorang pakar, kau struggle untuk patient. Tapi perangai sebenar hang aku kenal. Perangai sebenar hang memang seorang yang sadistik. Kau seorang narsisistik. Kau memang suka bully orang. Kau bayangkan jadi viral sebab benda tu tau. Yalah. Bukan sebab viral podcast dia. Yalah, viral sebab komen tu. Jadi viral. Aku pun 2 minggu lepas aku datang dekat podcast tu tau. Aku takut. Dia takut tiba-tiba ada orang komen. Aku tak ingat.
Sebab dah 20 tahun lepas kan, tak ingat. Tiba-tiba ada orang komplain tapi jadi viral. Jadi isu buli ni ada di mana-mana jabatan di KKM lah. Pertama sekali kenapa aku rasa sebab dia adalah tradisional. Bermaksud doktor yang bully doktor lain, dia pun pernah kena bully. So dia ingat ini memang cara yang biasa. Yang pertama. Yang kedua, tak ada apa-apa guideline atau ajaran kepada doktor-doktor yang memegang posisi leadership dalam KKM ini, bagaimana dia orang kena jaga perangai dia orang. Contoh, tak ada kursus. Yelah. Yang kata okey, hang sekarang dah jadi MO, hang akan ambil alih houseman bawah hang. Pertama sekali, jangan hinakan mereka. Yang kedua, jangan make fun of dia mak bapak ke, jangan make fun of dia background ke, India, Cina, Melayu, Iban, Kadazan, jangan. Tak ada orang bagi tahu benda tu. So dia orang ni ambil remeh tau benda-benda ni. So dia orang akan, mulut dia orang tu keluar perkataan-perkataan yang akan menjadi hurtful kepada orang yang mendengar. Yang kedua. Yang ketiga adalah aku rasa kuasa sekarang. Dulu orang yang bully aku doktor pakar. Doktor pakar bully doktor bawah dia lah. Wow. Tapi sekarang aku tengok doktor-doktor pegawai perubatan pun dah mula membuli junior-junior dia lah. Kenapa? Ada kartel. Kartel ni sebabkan sekarang depa sistem kontrak. So daripada sistem kontrak, depa akan bagi beberapa doktor diserap ke dalam sistem permanent. Bermaksud depa bukan lagi kontrak lah, depa pelantikan tetap. Tetapi ada juga doktor lain yang tak akan diterap ke dalam tetap ni, dia orang masih lagi kontrak. So yang tetap ni dia buat kartel, dia bully yang kontrak. Kau bayangkan, pakar bully pegawai perubatan. Sekarang pegawai perubatan pun bully pegawai perubatan. Di bawah sekali houseman, semua orang akan bully houseman. So kira je benda ni macam chain lah doktor. So very bad. Dan dia orang tak takut sebab kau nak complain, benda yang dia pegang kat tangan dia orang ni adalah kontrak tau. Bermaksud, katakan kau doktor kontrak. Aku bully hang. Aku cakap, Adli, hari ni aku nak lepak dengan kawan-kawan aku, hang jaga ward. Lepas tu aku mai balik, aku maki-maki hang. Hang ni bodoh lah, hang ini tak tahu buat, ini tak tahu buat. Bully lah kan? Yelah. Tapi hang nak complain, hang kontrak tau. Yelah, betul lah. Kita tak ada kuasa nak bercakap. Hang kontrak. Hang bully kat aku, tiba-tiba aku cakap, oh dia ni langgar cakap arahan aku. So jangan bagi dia pelantikan tetap. So sebenarnya benda ni hasil daripada kerajaan dulu nak mengurangkan kos dengan melantik doktor-doktor dari segi kontrak. Aku lagi prefer diorang tidak mengambil sistem kontrak, tapi diorang mengekalkan sistem lantikan tetap daripada awal, tapi kurangkan lantikan. Faham. Jangan bagi semua orang lah. Maksudnya pilih yang betul-betul elok lah nak masuk. Atau pilih je yang ada lantikan tetap nombor ni, boleh pilih banyak ni je. Tapi doktor, kalau doktor tengok sekarang pun masih lagi kalau macam tu, macam director atas tu pun still yang masih orang kata dia, contohlah mungkin dah 20 tahun dah dia tak bertukar-tukar. Yalah, betul lah. So orang yang pegang kuasa ni especially dalam sistem kita sekarang, yang senior-senior, dia akan pegang kuasa sampai bila-bila. Bila mereka pegang kuasa sampai bila-bila, perkara yang berlaku on the ground takkan bertukar. Betul. Bermaksud walaupun kerajaan bertukar, pegawai kerajaan masih sama. Dia tetap yang sama. senior masih sama. So pemikiran dan cara hala tuju mereka masih sama juga. So kita bincang masalah je kan, apa solusi dia sebenarnya. Yelah. Takkan tak ada solusi kan. Pertama sekali aku rasa buang sistem kontrak ni. Betul. Buang sistem kontrak ni, ambil lantikan tetap. Lantikan tetap ni daripada awal sebagai houseman kau ambil lantikan tetap, dan kau groom doktor-doktor tu daripada awal sampai ke hujung. Yelah, Of course, kalau ada masalah di mana doktor tu tak function ke apa ke, atau ada masalah disiplin atau masalah komplain yang betul-betul valid, letak dalam lantikan dia yang memang ada kuasa untuk remove lantikan tetap dia. Jangan kata yang doktor ni walaupun lantikan tetap susah untuk dibuang ke apa ke, jangan. So bila create sistem macam ni, dia akan jadi lebih telus dan orang pun tak rasa takut, dan mungkin akan mengurangkan sistem bully ni. Yang kedua,
Kalau memang ada bukti bully, buang terus lah weh. Betul. Buang je. Tak bagus lah dekat dengan orang yang ambil kontrak. Sebab kesian dia orang dah lah tak boleh nak bercakap. Kena bully pula. Correct. Disuruh-suruh macam tu. Tahu tak apa dia orang bagi tahu aku? Aku ada seorang yang bully aku. Sekarang dia doktor orto yang famous di Pantai Hospital Ipoh. Aku ingat lagi Dia cakap dengan aku ingat lagi dia memang seorang ni yang dulu berpolitik dan tak betul lah. So dia bagi tahu aku dia kata tahu tak kenapa aku treat korang macam ni? Dia kata sebab bila korang keluar daripada medical school korang ni semua ingat korang ni hebat-hebat. So aku kena break you guys down and build you guys again. Apa ke logik bodoh ni weh? Dia masalah dia dah datang memang niat nak jadi doktor, tapi bila dia buat macam tu orang tu down. Correct. Kau ingat kita ni apa? Kau ingat kita ni kerja kau ingat kita ni kerja orang kata mak bapak kita tak didik kita ke? Yalah. Kita tak ada value apa-apa ke? Kau kena break us down. Lepas tu engkau yang kena build up. Mana kau nak build kita balik? Masalah build up pun dengan cara kesat macam Correct. mana. Dan dia pun mana masa nak build up kita semua. Dia pun ada banyak masalah-masalah dia juga. Dan mamak ni memang banyak masalah aku tahu. Banyak masalah. Sampai sekarang law pun banyak masalah juga. So dia punya perangai, dia banyak masalah, dia bawa kepada kerja, dia relay kepada kita. Tetapi dia berselindung dengan bully, dengan toxic dia, dengan mengatakan bahawa dia nak disiplinkan hang. Dia nak build up hang. Dia nak hang menjadi lagi bagus. Sebenarnya tak. Dia nak jadi macam kau kena dengar aku. Kalau aku kata kau bodoh, kau bodoh. Macam tu. Dia sebenarnya banyak masalah diri sendiri yang dia sebenarnya gunakan hang sebagai tempat conduit. Macam punching bag lah. Macam punching bag kan. Balik rumah tak boleh nak punching bag bini dia akan tendang dia balik. Anak-anak tak boleh punching bag sebab dekat rumah, dekat luar hospital tu dia nothing tau. Yalah. Dia pun tahu. So dekat tempat hospital je dia jadikan kita punching bag. Sebab dia ada kuasa. So orang macam ni kalau dia lapor buang terus. Ya betul. Dia pun boleh cari kerja kat hospital swasta, buka klinik sendiri, dia pun lagi happy aku rasa. Kan? Betul. Tapi doktor kalau nak kata contohlah orang bawah komplain pun orang atas takkan dengar punya. Dia akan dengar yang macam yang rapat dengan dia. Ini masalah hierarki di KKM lah. Okey doktor, kita sambung baliklah berkenaan KKM juga lagi doktor. Boleh. So kali ni yang lebih macam orang kata berkenaan bajet-bajet lah. Sebab ada berkenaan dengan potongan bajet daripada KKM yang melibatkan sampai 3 bilion ringgit tu doktor. So apa sebenarnya benda tu doktor? Potongan bajet tu tentang berkenaan apa doktor sebenarnya? Okey, secara tradisional dari segi alokasi bajet, memang kerajaan akan bagi kesihatan kepentingan dalam bajet lah. Biasanya untuk perbelanjaan dalam Jabatan Perdana Menteri dan perbelanjaan biasa, dia akan ranking nombor 1, tapi nombor 2 biasanya akan menjadi kesihatan. So traditionally budget allocation dia 40 hingga 46 bilion ringgit setahun lah. Sekarang kerajaan propose untuk potong 3 lebih bilion lah. Dan mengikut sumber-sumber daripada Menteri Kesihatan, mungkin mereka akan potong hampir 4.65 bilion, iaitu 10% daripada bajet yang sedia ada. Jadi kita tak boleh ambil one school of thought lah. Kita kena ambil dua-dua pihak. So pertama sekali, pihak Kementerian Kewangan rasa bahawa perbelanjaan sekarang terlampau banyak. Mungkin dia dengan analisis yang mereka buat, mereka tengok ada banyak ketirisan. Bermaksud ada banyak benda yang sebenarnya tak perlu, tetapi KKM ni dia terpaksa belanja. Contohnya seperti supply chain ubat. Mungkin ada traditional vendors yang KKM ni dah lama ada hubungan dengan mereka, yang sebenarnya ada pilihan lain yang lebih murah. Dan mereka dah berkali-kali bagi tahu KKM, tapi KKM ni tak nak ubah. So cara dia adalah kita buang 10%, tengok je lah hang nak ubah ke tak lah. So pertama sekali saya rasa memang dia tak akan efek kepada gaji lah. Sebab gaji penjawat awam orang kata secure lah, dia macam secure lah, dijaga lah, lock dah. Dia orang tak boleh nak ubah benda tu. So aku rasa dia orang takkan kacau. Tapi mungkin penjawatan baru mereka mungkin kena hold, sebab kalau 10% cut, mungkin ada pengurangan jawatan-jawatan baru. Contohnya misi-misi nurse, attendant, doktor-doktor. Tu sebab ada terjadi juga macam yang dia orang nak masuk, contoh dia dipanggil 500,000 orang tapi yang masuk hanya 10% macam tu. So kan keluar isu
doktor yang tak daftar. Betul, Walaupun betul. mereka panggil 500 ke lebih ke, yang hanya isi 20 lebih je kan. Betul. Doktor pun, dia pun akan pergi ke tempat yang sebenarnya dia rasa ada kebaikan untuk dia. Lebih berbaloi lah. Kalau dia pun tahu yang tahun depan bajet akan potong, dia pun rasa insecure, pertama sekali. Yang kedua, kalau dia rasa bajet akan dipotong, dia pun ada ketakutan yang mungkin barang-barang dan ubat-ubat yang dia nak guna untuk pasien-pasien akan berkurangan. Tapi aku rasa tak. Aku rasa KKM ni memang ada banyak ketirisan lah. Aku rasa dalam mana-mana sektor kesihatan ada banyak ketirisan. Macam mana kita tahu kalau hang pergi ke mana-mana hospital swasta kalau hang tengok bil dia punya itemized billing dia kurang-kurang ada 50 ke 60 item. Walaupun kau masuk hospital katakan 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam, kau masuk sebab cari berik lah, inilah itulah, dia punya billing dia masuk drip lah, cabut drip lah, ada IV drip lah, tukar cadar katil hang lah, setiap satu tu ada itemized billing. So ada at least 40 ke 50 item sebenarnya. So bila ada item-item sebanyak ni dalam satu bil swasta, dalam sistem KKM ni, kau rasa tak ada ketirisan? Iyalah. Mesti ada punya. So ini merupakan anggapan sebenarnya Kementerian Kewangan. Mereka sebenarnya rasa bahawa memang ada ketirisan. Kita dah habaq dengan korang banyak kali dah, jaga duit hang, jaga pastikan semua elok. Hampa tak nak dengar. So sekarang cara dia aku buang 10% je lah. Yalah. Dan kau kena belanja mengikut belanja yang aku bagi hang, dan pastikan tak ada silap je lah. So mereka memaksa KKM untuk bertindak supaya mereka menjaga wang yang sedia ada. Actually 40 bilion pun banyak juga, Adli. Yalah tu. Banyak. Kalau hang jaga-jaga guna duit tu, ada orang yang manage tu dengan elok, aku rasa mungkin kita boleh dapat servis yang lebih baik daripada apa yang kita dapat sekarang. Yalah, betul. Kalau kau ada manager yang pandai untuk menguruskan wang ni, kau tak membelanja ke tempat-tempat yang tak diperlukan, dan kau jaga secara berhemah, aku rasa okey. Dia takkan ada masalah lain. Aku rasa okey. Tapi dari segi persatuan, dari segi seorang doktor, aku pun kurang setuju lah kalau KKM nak buang 10% macam tu je. Tetapi mungkin kalau KKM boleh terangkan apa sebenarnya isu yang benar-benar berlaku di antara KKM dengan MOF, kita pun boleh lebih memahami situasi lebih faham ni, lah kan. dan kita pun boleh bagi komen yang Tak lebih. adalah kita rasa macam kenapalah jadi macam ni kan. Sekarang kita fikir MOF potong bajet kita sebab MOF tak ada duit. Contoh. Yalah. Yang kedua mungkin sebab perang Iran dengan ni, diorang nak cut cost. Betul. So depa buat dengan cara pengurangan di KKM dengan juga universiti Kementerian Pengajian Tinggi pun dipotong juga. Kena juga. Ini pun bahaya juga, tapi Kalau ikut sekali itu dah jadi 5.45 bilion. Kalau sekali dengan pendidikan. tapi mungkin sebab dia benda lain. Mungkin sebabnya MOF dah lama rasa dia orang ni semua belanja wang Betul. tak pernah kira elok-elok. Lah, aku dah berkali-kali bagi tahu dah, hang kena kira, hang kena belanja dengan baik. Tapi dia orang ni ikut suka dia belanja je. So lah, memang depa jaga je lah. Tapi banyak ketirisan sebenarnya, Adli, aku tengok. Sebab dari segi sistem on call pun, kalau kau tengok sekarang, sistem on call dia orang kata berlayer-layer tau. Berlayer-layer dalam bahasa Melayu apa dia ada banyak lapisan. Berlapis-lapis lah. So Jabatan Pembedahan, contohnya di private, aku seorang on call je. Contohnya Hospital Island yang aku kerja, aku seorang je on call. Bermaksud ada patient ke tak ada hari tu, aku kena tunggu je lah. Handphone aku sentiasa on, hang pun tahu kan. Patient call, aku kena pergi tengok end to end. Kalau hospital kerajaan ada MO on call. MO on call ni pun bukan dia satu, kadang-kadang ada 3-4. Seorang kecemasan, seorang bilik bedah, seorang jaga ward, seorang standby. So ada 4. So berlipat-lipat. Aku rasa tak ada masalah kepada orang ni. Pakar pun yang on call ada berlapis-lapis juga. Pakar 1, kadang-kadang ada 2 pakar on call, ada 3 pakar on call. Lepas tu ada consultant. Atas pakar on call juga ada juga. Seorang consultant, 2 consultant. Berlapis-lapis. Aku rasa rugilah. Bermaksud satu jabatan ada 8 orang on call untuk jaga satu patient. Satu patient. Betul. So macam memanglah Dia nampak macam
terlalu tenang sangat lah dia. In the end 8 orang on call, yang kerja seorang dorang je. Betul. Yang lain orang kata MGB lah, makan gaji buta lah. Dia duduk rumah terima gaji on call je. Panggil datang, tapi mungkin lah yang bahagian konsultan tak ada pun jumpa, duduk Tak diam ada pun, telefon je lah. Ha. Dan telefon dia pun dia akan kata telefon oleh, contohlah. Mungkin berlaku di jabatan-jabatan yang berkaitan sajalah. So aku rasa di sini ada ketirisan. Dan ini contoh satu elemen saja. Ada banyak elemen-elemen yang lebih ada kebocoran yang sebenarnya boleh plug. Contohnya ubat-ubat. Yalah. Itu memang mungkin ketirisan yang lebih banyak. So aku rasa tindakan MOF ni, walaupun aku tidak menyokong tindakan ni, aku rasa mereka pun dah frust dengan KKM ni. Dia dah rasa macam apa benda dia orang buat ni. Apa benda korang buat ni? Aku dah bagi yang 45-46 bilion. Lepas tu kau tak cukup lagi ya? Macam pelik. Kita dah ubat-ubatan cukup. Doktor dah banyak bagi. Tapi tak cukup juga. Kau nak apa lagi sebenarnya? So diorang pun frust. KKM pula dia tak boleh nak terang kepada MOF mengatakan bahawa sebenarnya tak cukup, sebab mana-mana kerajaan pun kalau belanja diorang, bajet diorang banyak ni, sebenarnya berperatus untuk kesihatan kena banyak ni. So hang bagi aku tak cukup. So konflik antara dua orang ni. So in the end kita pun tak tahu sebenarnya apa yang betul. MOF betul ke KKM yang betul. Sebab tak nampak penerangan yang jelas. Tapi aku rasa solusi dia adalah kau kena dapat manager yang bagus. Betul. Kalau kau tak boleh nak manage sendiri antara korang KKM, kau kena dapat private sector untuk bantu korang. Private sector ni dia memang bagus dari kos. Dia memang akan kira setiap kapas kau guna tu dia akan kira. Setiap linen kau guna dia akan kira. Setiap uniform kasut kau guna dia akan kira juga. Silang emas tu pun dia kira. Kau kira juga. So kalau kau tak boleh nak menguruskan kau punya kewangan, kau ambil private sector sebagai konsultan, uruskan kewangan kau, tengok jadi ke tak. Betul. So I think lah. So lagi satu doktor, kalau kita cakap pasal kekurangan ini, macam terjadi satu benda dekat hospital baru dekat Petaling Jaya. Katanya dia orang tu kurang, tak ada staff. So Actually isu dia adalah begini. Diorang ada proposal untuk bina satu hospital baru di Petaling Jaya. Tapi di Lembah Kelang dah berlambak hospital kerajaan. Betul. Jadi persoalannya adalah kenapa nak buat hospital baru di Petaling Jaya? Pertama sekali lah. Yang kedua, siapa nak kerja sana? Kau sekarang ada masalah staff tau. Yelah. Kebanyakan doktor pergi ke swasta. Kebanyakan misi pergi ke swasta dan pergi luar negara. Singapura, Japan, Saudi. Kebanyakan pekerja-pekerja lain resign. Sebab apa? Toksik, gaji tak cukup, bully, benda-benda macam tu berlaku. Sekarang kau nak buka hospital baru, sebenarnya untuk apa? Jadi of course bila jadi benda ni, ramai orang akan fikir mungkin ada motif yang ulterior, yang anterior motif lah. Nak buka hospital baru ni bukannya murah. Yelah, kena belanja duit, kena bayar kontraktor ni, kontraktor tu. Mungkin dia kata provide, kita nak provide 1 bilion, tapi dalam masa yang sama bukan 1 bilion pun dia gunakannya pun. Tak, masalahnya dia macam ni. Dia bila nak buat hospital baru, dia memang bajet yang besar. So mungkin ada beberapa elemen-elemen yang tengah mencari cara untuk mengambil job besar daripada kerajaan. So cara mengambil job besar daripada kerajaan adalah bina hospital. Kau perasan tak? Announcement seperti ni selalu akan mai dekat dengan pilihan raya je. Betul. Sebab mereka akan, orang kata, create satu peluang untuk ramai orang buat duit melalui satu projek saja. Tapi sebenarnya tak kisahlah sebenarnya orang nak buat duit dia punya pasal. Tapi adakah ia perlu? Tak perlu pun. Sekarang diorang misi-misi, contohnya diorang buka hospital di tempat A, diorang ambil misi-misi yang tinggal di tempat B. Contoh, kalau mereka buat hospital di Petaling Jaya, mungkin diorang kena ambil misi-misi yang kerja di Tanjung Malim, misi-misi yang kerja di Bukit Beruntung. Jadi diorang ni terpaksa mereka akan diberi surat untuk ubah kerja ke hospital yang baru. Siapa nak bayar transport diorang? Betul lah. Siapa nak bayar allowance berperjalanan diorang? Diorang kata tak, ini hang kena tukar pergi sana je. So ini merupakan masalah yang akan timbul bila hang buat hospital baru. Lepas tu doktor, kau nak buat hospital baru, doktor tak cukup. Sekarang kebanyakan doktor resign dan sistem hang ni tak kukuh lagi.
hang buat hospital baru, siapa nak kerja? Dia nak tarik lagi doktor. Doktor mana yang nak masuk? Correct. Mana ada. So daripada belanja kepada hospital baru, baik masukkan duit balik kepada KKM, jaga staff yang sedia ada. Kalau ada mereka yang kerja jauh daripada tempat kerja, hang paksa dia orang bertukar, bayarlah allowance perjalanan dia orang. Betul. Lepas tu naikkan gaji dia orang mengikut peredaran masa dengan betul. Bagi dia orang lebih, pay them well. Betul lah. Ini akan memberi lebih value daripada hang duduk nak fikir nak buat hospital baru lah. Aku tengok daripada zaman tahun 2019, 2020, 2018 pun banyak projek hospital baru tau. Tapi kebanyakan hospital ni semua memang tak digunakan dengan bagus sebenarnya. Betul. Susah doktor sekarang dengan peredaran masa sekarang ni, dengan apa yang terjadi sekarang ni. Susah. Itulah aku rasa dulu kalau kerajaan depa nak orang kata bagi duit kepada kroni depa buat highway. Betul. Highway berata highway kan. Oi, doktor jangan cakap lah. Highway yang tak perlu pun ada kan. Ada, betul. Aku rasa ini pandangan personal lah. Cara baru sekarang buat hospital. Betul. So ini akan memberi servis kepada contohnya kroni-kroni yang memegang jawatan yang penting, bagi dia job ni, bagi dia job tu, bagi dia buat duit untuk menarik sokongan mereka lah. Mungkinlah doktor. Sebab tak logik kan tiba-tiba nak buka hospital baru ke Putrajaya kan. Macam sekarang ni kalau macam doktor cakap tadi, dah doktor-doktor semua nak keluar. Dia nak buat hospital baru. Nak buat apa lagi? Correct. Okay doktor, kita sambung dekat topik yang last lah doktor ya. So sekarang ni ada satu lagi perkara yang mengatakan tentang kerjaya menjadi pakar terlalu lama tu doktor. Betul. So dia cerita dia macam ni Dulu kerjaya sebagai pakar di KKM, bila kita lantikan tetap, dia paling lama mengambil 10 hingga 11 tahun lah daripada masa kita bekerja. Bermaksud lepas belajar 5 tahun, daripada time aku kerja mungkin 12 tahun aku jadi pakar. So dia termasuk 2 tahun sebagai houseman, 2 tahun sebagai pegawai perubatan, 4 tahun sebagai doktor latihan pakar, dan 6 bulan untuk pewartaan pakar lah. Sekarang sistem dia memang pelik-pelik, dia berubah-ubah kepada sistem dia. 2 tahun sebagai houseman, 4 tahun sebagai pegawai perubatan yang tidak termasuk lantikan tetap atau kontrak. Kadang-kadang mereka ni masih lagi lantikan kontrak. So mereka lantikan kontrak 2 tahun, mereka dimasukkan ke dalam lantikan tetap, mereka kena 4 tahun dulu. Lepas tu 4 tahun sebagai training pakar. Lepas tu ada prawartaan 2 tahun. Bermaksud sebelum mereka diwartakan, mereka ada prawartaan. Lepas itu diwartakan, so mengambil masa kadang-kadang 15 ke 20 tahun. So bayangkan kau habis medik pada umur 23-24, kau jadi pakar pada umur 43-45 je. Lama betul. Aku jadi pakar pada umur 31, awal sikit lah. Dalam sistem aku rasa antara aku yang paling cepat lah dapat jadi pakar ni. So sekarang kena tambah lagi 12 tahun tau untuk jadi pakar. Siapa yang nak bang? Iyalah. Jadi sistem dia sebenarnya tak logik. Dia kerana ramai orang salahkan JPA, ramai orang salahkan KKM. Tapi tanya aku, salahnya letak kepada orang-orang yang memberi nasihat kepada JPA dan KKM ni. Okey, faham. So KKM ni dengan JPA bukan mereka tahu sistem pakar ni. Mereka ni ikut nasihat daripada penasihat-penasihat mereka lah. Jadi penasihat-penasihat ni kebanyakannya pakar-pakar. Mereka pun nak jaga kepentingan diri sendiri. Lagi kurang pakar, lagi hebat lah aku kan. Orang fikir macam tu. Saya fikir lain. Lagi banyak pakar, lagi bagus. Betul. Lagi banyak patient akan tahu tentang servis kita, lagi banyak kita akan dapat bisnes dengan servis kita. Tapi kebanyakannya fikir sebab macam ni, kalau bisnes aku kan, kalau ramai orang jadi pakar macam aku, patient tak boleh cari aku. Betul. So bila wujudnya sistem kontrak ni, wujudnya sistem MO ni, depa ni mula bagi input depa lah. Depa bagi input depa dengan secara halus. Bermaksud orang tak tahu sebenarnya depa punya niat untuk kepentingan diri sendiri. Betul lah. Tapi lama-lama baru kita nampak sekarang lah. So KKM ni dengan JPA ni orang kata termakan dengan racun-racun pihak-pihak untuk kepentingan sendirilah. Tiba-tiba jadi macam ni. Iyalah. So dia nak kekalkan orang lama, dia nak biar orang baru tu macam tunggu-tunggu, kau tak nak 20 tahun pun aku pun frust. Iyalah betul. Takkan aku jadi pakar 20 tahun. Baik aku jadi doktor biasa je. Boleh dapat duit lagi cepat. So diorang ni ada jaga kepentingan diri sendiri. Nak kata JPA dengan KKM ni orang kata buta tuli sangat sampai boleh jadi benda ni, aku tak percayalah. Tapi aku rasa
mereka pun termakan dengan dedak-dedak beberapa pihak yang beri input mengatakan bahawa depa baru 2 tahun latihan kontrak, kita kena 4 tahun baru depa boleh masuk latihan pakar. So benda ni input secara halus, Yalah, tetapi memberi kesan yang sangat besar dia sebenarnya. nak duduk lama sikit lah dalam tu. So, Correct. so yang baru-baru ni terpaksa macam kau tak boleh tunggu. Dah lah. Correct. Kau quit Dan dalam masa 20 tahun tu dia expose kepada toxic, bully, betul. expose kepada masalah-masalah berkaitan dengan apa yang kita discuss tadi. Tu yang terjadi macam doktor kata. Bila dia dah kena macam tu, dia pula terbuat dekat orang lain pula nanti. Correct. Dia pun jadi frust juga, dia pun manusia kan. So aku rasa solusi lah, kita banyak kutuk orang, tak ada solusi, payah juga. Aku rasa pertama sekali, bila ada polisi-polisi berkaitan dengan kontrak, perubahan apa-apa polisi yang orang kata mendadak ni, dia selalu kena ada apakah kesan kepada latihan pakar. Dan benda ni harus orang kata patut ada pihak yang sebenarnya ada arahan bahawa apa-apa perubahan yang kita buat kepada sistem kontrak, lantikan tetap tidak memberi impak kepada sistem latihan pakar kita. Kita masih hendak pakar kita keluar dalam jangka masa yang pendek dan terlatih. Kau tahu kan, beza kita dengan Singapura dengan Thailand kan, bila aku pergi meeting-meeting semua kan, mamat-mamat dekat Singapura dengan Thailand yang pakar sama level dengan aku, jumlah tahun menjadi pakar, diorang lagi muda daripada aku 8 tahun, 10 tahun tau. Bermaksud kita ni melambatkan sistem kita untuk menjadi pakar tanpa sebarang sebab. Kalau tanya mamat-mamat yang senior-senior ni, dia kata untuk jadi pakar kena ada kematangan fikiran. So hang tua baru hang menjadi pakar. Bodoh. Tak adanya. Tak ada. Hang boleh melatih budak-budak yang biasa pun untuk menjadi pakar. Kalau depa pun nak, dan latih hang betul. Yelah, macam doktor bagi tahu, kalau contoh 40 baru keluar jadi pakar, 20 tahun dah umur 60 tu, kalau contoh 20 tahun dia kerja, 60 tu dah macam Tak boleh. dah out. Tak boleh. Jadi hang kena bagi depa ni keluar awal. Betul. So depa ni tak keluar awal memang rugi, sebab depa akan mula jadi pakar lepas depa keluar je. Betul. So this is the problem. Saya rasa memang stakeholders yang memberi nasihat kena betul lah. Okay. So, kalau macam korang tahulah, itulah masalah-masalah KKM yang berlaku sekarang ni. Banyak isu dengan hospital tak ada staff, dengan bully lagi. So apa pun jangan lupa komen, like and subscribe lah ya. Right. Okay, apa-apa korang boleh juga contact Kurus kalau nak buat apa bariatrik. Okay, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Ciao.